saya dan suami memang akan tukar duit raya anak-anak kepada emas menggunakan Gap Junior Public Gold mereka. Ibu ayah, hari ini hari ke-8 dalam perkongsian saya untuk 30 ilmu emas Raya Edition. Selama 30 hari ini, saya akan kongsikan dengan ibu ayah 30 ilmu emas khas untuk musim raya. Hari ini saya berada di Putrajaya. Memang setiap anak kami ada Gap Junior mereka masing-masing. Dulu sebelum kenal Public Gold, kami simpan duit raya anak dalam tabung saja. Memang niat untuk simpan lah. Tapi bila kita simpan duit dalam bentuk duit ni, bila ada kecemasan, kita memang akan senang untuk terguna tabungan yang kita dah buat untuk anak-anak ni. Akhirnya simpanan anak makin berkurang tanpa kita perasan. Jadi sejak kami tukar duit raya anak ni ke bentuk emas melalui Gap Junior, kami nampak manfaat yang sangat berbeza kepada simpanan anak-anak kami. Gap Junior Public Gold ni adalah atas nama anak dan tiada apa-apa bayaran diperlukan untuk kita nak adakan Gap Junior anak-anak kita ni. Yang penting ibu ayah dapatkan introducer yang aktif agar dapat mudahkan urusan ibu ayah dalam membina kekayaan emas untuk anak-anak. Yang seronoknya, kita boleh simpan emas anak ni serendah 100 sahaja. Jadi apa yang kami buat sekarang, lepas raya bila anak-anak dah dapat duit raya ni, kami akan asingkan sebahagian duit raya dan masukkan dalam Gap Junior mereka. Lepas tu, setiap bulan sikit-sikit kami akan tambah simpanan mereka ikut kemampuan. Bila kita dah tengok dah cukup gram emas dalam akaun anak kita ni, kita boleh pilih nak keluarkan emas fizikal atau sampai masa nak jual untuk nak pakai duit pun memang boleh sangat. Tak ada masalah. Sekurang-kurangnya kita tahu duit raya anak-anak ni tak habis semua sekali. Dan ada sebahagian yang kita simpan untuk masa depan mereka. Untuk ibu ayah yang tengok video ni dan nak mula simpan emas untuk anak-anak, cepat tulis emas raya di ruangan komen dan saya akan bantu tunjukkan cara paling mudah untuk mula walaupun dengan bajet kecil bersama dengan Public Gold. Jadi jom ibu ayah mulai raya tahun ni, kita mula simpan emas untuk anak-anak tersayang.